besar pun kita tak boleh nampak. Jibril alaihissalam, kalau dia buka sayap kanan menutupi masyrik, menutupi timur. Kalau dia buat sayap sebelah kiri menutupi maghrib. Malaikat Mikail alaihissalam, seluruh air lautan ni letak atas kepala dia, setitik pun tak jatuh. Allah. Malaikat Israel alaihissalam, malaikat maut, seluruh makhluk ni macam kita menghadap sepinggan makanan. Malaikat Israfil alaihissalam, malaikat yang tiup sangkakala. Sur dia, trompet dia ni, 7 petala langit, 7 petala bumi boleh lalu dekat dia punya trompet dia. Begitu juga ada satu malaikat lagi yang besar, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Malaikat yang menanggung arasy Allah Ta'ala. Sekarang ni 4 malaikat yang menanggung arasy Allah Ta'ala. Tapi dalam ayat tadi Allah kata pada hari kiamat nanti, mahsyar nanti, daripada 4, kerana itulah hari yang mana Allah belum pernah murka sebelum dan selepas. Begitu murkanya Allah, 4 malaikat yang tanggung arasy Allah ni pun tak larat. Allah tambah lagi 8 malaikat yang menanggung arasy Allah Ta'ala. Besar malaikat ni Nabi SAW bagi tahu, daripada tumit ke buku lali 500 tahun perjalanan. Allah. Daripada bahu ke telinga 700 tahun perjalanan. Daripada kaki kepada kaki 50,000 tahun perjalanan. Allah. Namun besar macam itu pun kita tak boleh nampak, betul tak? Kalaulah satu orang, Datuk Razali ada 6 orang anak, masih kecil-kecil dulu kan. Nombor 1 panggil, nombor 2 panggil, nombor 3 panggil. Datuk dah pening dah. Satu orang bapa ni dah pening atau mak dah pening dah. Last-last 6-6 dia kena marah, betul tak? Tapi kita lah hari ni, katalah kat sini ada berapa? Katalah pukul rata 100 orang ada. 100 orang doa. Pada masa yang sama kat Masjid Sri Tali Malam Markas, katalah ada 3-4 ribu orang. Pada masa yang sama dekat Masjidil Haram ada 30,000, 4,000, 40,000 orang. Pada masa yang sama juga ada satu orang duduk kat hutan Siberia sana, dekat Russia sana. Pukul 2-3 pagi dia bangun. Bapa mak dia pun isteri dia pun tak tahu dia bangun, anak dia pun tak tahu dia bangun. Dia ambil wudu, dia angkat takbir, dia berdoa kepada Allah. Yang 100 ni Allah dengar, yang 3-4 ribu si petanding Allah dengar, yang 30-40 ribu Allah dengar. Yang satu orang bangun ni Allah tak tinggalkan pun. Allah. Bahkan dalam satu riwayat ada bagi tahu satu orang ni penyembah berhala. Satu orang penyembah berhala, umur dah 70 tahun dah. Dalam keadaan dia sedang puja berhala dia, Ya Sanam, Ya Sanam, Ya Sanam, nama berhala dia ni dah. Dalam keadaan dia penat, dia mengantuk, dia tersasul tersebut nama Ya Somad, salah satu nama Allah. Waktu tu juga Allah Subhanahu Wa Taala, labbaik ya abdi, aku datang wahai hamba-Ku. Ya Allah. Maka malaikat bila nampak ni, malaikat bagi tahu pada Allah, ya Allah, si fulan ni 70 tahun mensyirikkan Kau. Dia ni dalam satu orang bukan nak puji Kau, dia ni dalam keadaan penat, dia mengantuk, dia tersasul tersebut nama Kau. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu,